Kita tarik daripada main DB nombor 1, 3 kabel live neutral earth. Kena pakai kabel minimum 10mm lah. Untuk DB yang ketiga, litar kuasa dia kat sini, kalau kita kira semua total ada 12. Okey, jom saya terang satu persatu. Okey, untuk soket 13M, litar yang pertama dekat bahagian sini. Okey, litar yang pertama datang daripada DB. Okey, DB di situ. Mari sini. Okey, 1 litar live neutral earth untuk kita looping 4 soket. Okey, dan litar yang kedua untuk kita looping 4 soket. Yang ni tak ada masalah tuan-tuan. Bahagian office ni penggunaan dia tak besar sangat. Jadi kita boleh looping maksimum sehingga 4 lah. Biasa saya akan buat sehingga 4 sahaja. 3 ataupun 4 tak ada masalah. Okey, seterusnya dekat tabletop ni yang ketiga. Okey, yang ni 1 litar kita looping 2 sini, kita tarik looping 2 sini, maknanya 1 litar 4 soket juga. Dan seterusnya okey, dekat sini ada 4 soket juga. Okey, 1 litar 4 soket kita looping. Memang banyak dekat office ni. Okey, yang kelima dekat bahagian office nombor 1. Okey, yang ni 1 litar 4 soket. Semestinya kita pakai kabel 2.5mm tuan-tuan. Okey, ni tuan-tuan nampak kabel 2.5mm untuk soket. Okey, yang ni litar yang ke-6. Okey, kat sini pun 1 litar 4 soket. Okey, litar yang ke-6. Okey, litar yang ke-7 tepi ni 8, 9. Okey, litar yang ke-7 sini. Okey, 2 soket dekat sini. Lepas tu kita looping pergi ke soket luar untuk yang waterproofnya. Yang ni kita pakai switch 20M. Jadi kita boleh control on dengan off kat dalam ni. Okey, seterusnya litar yang ke-8. Sini pun sama juga. Ada 1 soket dekat dalam, satu dekat luar. Kita ada switch 20M sini, control on off soket untuk luar waterproofnya. Okey, litar yang ke-9 dekat bahagian sini. Okey, ada 1 soket 13M pakai kabel 2.5mm 1 litar. Yang tu ada switch 20M untuk on off soket waterproof dekat luar tu. Okey, seterusnya litar untuk aircon ada 2 dan water heater 1. Okey, aircon kita tarik daripada DB. Kita mari ke sini 1 litar untuk 1 aircon saja pakai kabel 4mm. Okey, dan dekat office nombor 1 ada 1 point aircon. Kita tarik daripada DB 1 litar untuk 1 aircon saja. Yang ni pakai kabel 4mm tuan-tuan. Kita standby kabel besar tu. Okey, dan akhir sekali water heater. Water heater 1 litar tarik daripada DB. Yang ni pakai kabel 4mm juga. Okey, alhamdulillah. Jadi settle untuk DB nombor 3, cover bahagian office 1 dengan office 2. Alhamdulillah tuan-tuan, kerja kita dah selesai. Tarik kabel dan kita telah buat kerja fitting dekat point. Cuma nanti kita nak tarik kabel submain saja. Kita tarik daripada main DB nombor 1, 3 kabel live neutral earth. Kena pakai kabel minimum 10mm lah untuk bagi supply dekat DB nombor 3 dan DB nombor 2 tadi. Jadi insyaAllah mana berminat ataupun nak buat wiring, cara model engineering, explain ni, insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan ada masalah berkaitan wiring, dan kalau tuan-tuan suka DIY, saya dah sediakan kelas secara online. Kelas online tu kelebihan dia tuan-tuan, tuan-tuan boleh belajar bila-bila masa yang sesuai dengan tuan-tuan. Sebabnya kita buat dengan video rakaman penuh kelas live hari tu. Jadi bila tuan-tuan buat pendaftaran, tuan-tuan buat payment, tuan-tuan terus boleh belajar. Sekarang ni kita bagi harga amat-amat berpatutan, yang mana kita buat set tu. Satu set couple dan satu lagi set combo. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat hujung video.
apa yang kita bagi. Kalau tuan-tuan nak detail, boleh WhatsApp kita ataupun boleh masuk grup Telegram. Kita ada share detail dekat dalam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mana sentiasa support kita, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan. InsyaAllah semoga kita dipermudahkan dalam segala urusan. Dan jangan lupa untuk kita sentiasa istighfar, astaghfirullahalazim, dan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Madil Engineering, work with pride as professional.